Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang, masa dan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan semua untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehidupan, mudah-mudahan keberadaan kita, kehadiran kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak sambung balik pengajian kita yang kita tangguh pada bulan lepas. Kita masih bicarakan tentang kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Kalau ikut dalam kitab saya ni muka surat 93. Kalau ikut dalam kitab saya. Dalam kitab baru tu maklum mungkin dalam muka surat 100 lebih kot. Tak apa? Berapa? Sama. Untuk kitab baru ke kitab lama? Lama hak baru tu. Seratus lebih Razan. Dia yang tu dia akan lajak lebih sikit. 100 lebih kot. Tolong cek Zat. Saya pergi duduk selak-selak, saya habis mengajak baru jumpa. 112, kitab baru 112. Baik. Kita masih bicarakan tentang kelebihan hari Jumaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita ghostan sikit untuk kita nak ambil faham sikit. Tidak kita sambung
Hari ni dia tak apa nak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan sabda Nabi SAW, man mata yawmal jumu'ati aw laylataha rufi'a anhu 'adzabul qabri. Barang sesiapa, Nabi kata, mati pada hari Jumaat atau malamnya. Nabi abang, ni orang duk bahas dalam Sahih 2 ni tuan-tuan. Nabi kata siapa yang mati pada hari Jumaat au lailataha, ataupun mati pada malam Jumaat. Malam Jumaat ni bukan hari Jumaat malam Sabtu. Tu nama dia malam Sabtu. Jumaat, lepas tu malam tu, nama dia malam Sabtu. Malam Jumaat ni hari Khamis malam tu. Khamis, lepas tu masuk Maghrib. Dia panggil malam Jumaat. Sama ada mati malam tu ataupun pagi esok. Sampailah sebelum Maghrib hari Jumaat. Nabi kata, rufi'a anhu 'adzabal qabri, diangkat daripadanya siksaan kubur dia. Nabi kata, siapa yang mati hari Jumaat ataupun mati malam Jumaat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat daripada dia siksaan kubur dia. Makna orang ni dia selamat, dia selamatlah, tentu tu dia selamat. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, kita tengok Imam Ghazali kata apa? Di dalam Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, di surat Allah Ta'ala baginya pahala syahid dan dipelihara akan dia daripada fitnah kubur, iaitu soal munkar dan nakir. Selamat. Tak kira kawan ni siapa Pak Long. Kadang-kadang pada pandangan mata kita, dia ni jahat. Kawan ni mati ustaz. Saya kenal lah dia. Duk dengar cerita dia ni macam-macam. Hang kenal betul ke? Hang kenal daripada cerita orang. Sebab tu kata mati hari Jumaat ni pilihan. Dia kata duk kira lagu tu Nabi Muhammad pun mati hari Isnin. Hang duk ukur Nabi Muhammad dengan kita, sama ke? Awak Nabi Muhammad tu ada soal jawab dalam kubur ke? Nabi Muhammad ni hang nak ukur apa? Dia confirm dah syurga. Duk diukur dengan kita maklum. Nabi Muhammad duk diukur dengan Pak Mat belah pukul 8. Jauh beza lah maklum. Hak sama nama. Nabi Muhammad confirm dah syurga. Dia lebih pasang. Kita ni kadang-kadang suka membuat penilaian kepada orang atas apa yang kita tahu. Tahu tu pun daripada orang. Bukan tahu betul. Dia ni jahat ustaz. Dia ni jahat ustaz. Ya ke jahat? Jahat ustaz. Tahu mana? Saya tahulah ustaz. Orang duk cerita macam-macam. Orang cerita. Nabi kata, satu orang yang dia bercakap ni dengan maklumat yang dia dengar daripada orang, tu pun cukup dia anggap penipu. Hang cakap benda yang hang pun dengar daripada orang. Daklah kawan ni ustaz penyangak, penyamun ustaz mati hari Jumaat. Hang tahu mana sebelum dia mati apa amalan dia? Hang tahu. Dia bertaubat kepada Allah, hang tahu. Dia settle dengan Allah, hang tahu. Hang tak tahu. Sebab tu jangan menghukum orang lebih daripada apa yang hang tahu. Sebab tu kita bila orang mati sudah dapat long, tak ada ulah apa-apa nak pasal kawan tu. Sebab kita pun bukan tahu. Nak dia ni ustaz sudah. Tak elok duk bercakap benda-benda tak elok pasal orang ni. Orang mati ni. Amalan dia, hubungan dia dengan Allah, Allah Ta'ala saja tahu. Macam Pak Long ni duduk dalam masjid. Mau tengok Pak Long ni biasa. Main kuliah lena, kitab tak ada. Biasa ya Pak Long. Tapi amalan Pak Long di rumah balik sehari ni, dia tutup mayang daripada pukul 10 ni sampai 10 pagi esok. Siapa tahu Pak Long? Tu mereka kata dulu masa dia hidup duduk lena dalam kuliah ni rupanya letih kawan mayang tak berhenti sah.
Lohong sebelah suku mayang dah. Dia punya hubungan dia. Orang kata, hey, lohong sebelah suku mayang dah. Dia kata, saya ibang mayang balik. Dia kata, ni, geng Kuala Lumpur. Kita. Baik. Tersebut di dalam Durrus Samin, murad, yakni dikehendaki dengan malam Jumaat itu bila? Iaitu daripada gelincir matahari hari Khamis dan habis Jumaat dengan masuk mataharinya, dan jika ditanam dia pada malam Sabtu sekalipun. Kalau dia dikebumikan malam Sabtu tapi dia mati pagi tadi, sama. Yang penting dia mati dalam lingkungan lepas maghrib hari Khamis sebelum maghrib hari Jumaat. Celah tu dia mati termasuk. Walaupun dia dikebumikan lepas maghrib hari Jumaat tu. Baik. Lama mana maklum dia diselamatkan daripada fitnah ini, disebut oleh ulama sebahagiannya kata selama-lamanya sampai dia dibangkitkan di akhirat. Selama dia duduk dalam kubur, selamat. Ni kita tak tahu. Ni kita tak tahu. Apa yang dia buat dengan Allah, kita tak tahu. Pak Lona. Rahsia yang Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita. Apa yang dia buat, kita tak tahu. Kesempitan kubur. Adapun sempit kubur maka, iaitu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Ini cerita lain daripada mati hari Jumaat tu. Sempit kubur ni semua kena. Sama ada teruk ataupun tidak. Itu ya. Ada orang yang dihimpit Pak Long sampai bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Pak Long bayang tengok Pak Long sakit terang mana. Kubur nanti renyak dia sampai tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri belaga lagu tu. Kita tarik belikat pun Pak Long tak sanggup lah. Orang belikat ni cekak pun tak sanggup dah Pak Long. Meh mayang pun korban robot. Tanya hang sakit apa? Dia kata ni orang, dia kata cekak. Ni bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Ini. Mak Long tarik mengkarung mentaya. Bukan dia ada apa Mak Long ni. Bukan kubur hanya tarik mengkarung. Tu pun ayak mata tak je tu. Tanya dia Mak Long sedap ke dengar saya kuliah malam ni ayak mata jatuh. Dah tarik mengkarung. Tak payah cerita banyak Mak Long. Tarik mengkarung tayak. Bayangkan kalau kubur renyok kita sampai bertulang, sampai bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri ni belaga lagu tu. Baik Ustaz. Tadi Ustaz kata orang soleh pun kena himpit dengan kubur, betul ke? Tunggu Ustaz lagi kita baca. Himpit tu lagu mana? Jangan duk dengar sekerat betul balik duk cerita. Dia kata Ustaz dengar Ustaz ngajak dia. Rupanya orang baik pun kena. Lebih baik lagu kita lah senang masjid pun tak beritahu dah kata kena. Ni duk pergi masjid pun kena. Dengar dulu. Jangan duduk ulas ikut dan. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bau lagu darian malam ni Ustaz Ibrahim. Ada sungguh ke? Ada darian ke? Oh, ambil tajam hidung saya lah. Kuih sakan lah masjid Kuala Lumpur ni kuih kemah lah. Kuih kemah. Hari tu duk ingat makan cucuk buah sukun tu nak sukun terus dah kan. Rupanya sambung balik darian, bau darian malam ni. Kemah. Lagu ni jam bunyi kita berhenti balong tak gini. Darian mana ni Ustaz Ibrahim? Duri hitam. Duri hitam kemah. Beli ke balas? Ngaji Zat dah malam ni long menu sedap. Mau cicah roti 4 segi tu sampai subuh pun kita mengajar. Ni betul pulut darian ni dia kena berhenti awal lagi. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ini mayat yang bergerak arash baginya dan dibukakan baginya beberapa pintu langit, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Ketika mana Sa'ad bin Mu'az meninggal,
Dikatakan hebatnya Sa'ad bin Mu'az sehingga bergerak arash, dibukakan beberapa pintu langit baginya. Bergerak arah ni sebab apa? Sebab suka dengan rohnya dan menghadirkan dia 70,000 malaikat yang menerima. 70,000 malaikat yang menerima kepulangan Sa'ad bin Mu'az. Sungguhnya, ni yang kata orang soleh kena kenyak macam mana ni? Sungguhnya dipeluk akan dia oleh kubur, kemudian dibukakan dia daripadanya. Maknanya peluk-pelukan manja. Kubur peluk dia, kubur himpit dia, kubur dakap dia. Lagu mana, seperti mana dakapan seseorang kekasih kepada kekasih dia. Dia mai peluk kita Pak Long. Sebab tu bila mati ni orang yang baik, dia duduk dalam kubur, malaikat kata dekat dia apa dia? Nam kanaumil arus. Tidurlah hang lagu mana tidurnya pengantin malam pertama. Pak Long ingat lagi tak? Pak Long menikah berapa puluh tahun dah Pak Long? 28 tahun dah Ustaz menikah. Ingat lagi tak malam pertama duduk Pak Long? Ingat tak Pak Long? Tak apa ingat dah Ustaz. Try sekali lagi tengok Pak Long. Pak Long try menikah seorang lagi tengok. Pak Long tengok nak jadi lagu mana. Tidur malam pertama pengantinnya sabar-sabi. Sabar-sabi nak. Dengar pintu buka pun syok tak sangka dah. Buka pintu tu kan insir tu pula minyak geris tak ada. Hak tu pun steam lah Pak Long dengar pintu. Tak payah tengok orang lagi. Dengar pintu tu pun syok lah. Dia mai. Siapa tu tak kena. Siapa no tak kena. Allah Pak Long. Hak tu kita orang jantan. Orang perempuan dia takut. Laki dia mai duduk bucu kata. Hak jenis tak pernah jumpa lagu dulu lah. Lagu lah ni Pak Long. Budak-budak lah. Bukan dia celapak pi. No cerita no lagu maklong no ni. Maklong ingat lagi mana? Laki dia pergi hai dia lagu tu. Sabar-sabi indah malam tu Pak Long no. Ingat pi lah Pak Long. Malam ni Pak Long jangan dia buat serius. Malam ni kita mengajak pun cara peluk darian Pak Long. Saya tak mau serius lagi dah lah mengaji. Stres kena peluk darian tetap seteruk bila lagu tu lagi. Malam pertama ni Pak Long no. Tengok terai dalam bilik tidur pun nampak lawa. Dia timbang ayak tu. Dia nak sangkut terai tu dia timbang ayak sama. Allah duduk atas katil wangi lah Pak Long. Bawah bantai daun pandan duduk dah. Seluk bawah pantai tarik keluar daun pandan. Pak Long no. Wangi dia bilik. Lah terus seluk nak bawah pantai tarik spender Pak Long lah. Spender pun nampak rupa ketam di bawah tu. Dia gulung main nampak rupa ketam spender bawah pantai. Ni kata ni. Alik Pak Long alik. Tidur malam pertama indahnya Pak Long. Duk tidur seorang-seorang tak peneman ada. Tidak duk dakak kucing tak orang ni dakak pasangan. Allah. Sedang 12 suku subuh Pak Long. 12 suku. Bil layak bulan tu meningkat duk kerana wai tu saja Pak Long tak berhenti sah. Ni kata ni tidur malam pertama ni yang kata Nabi suruh ni, yang malaikat suruh ni. Tidur malam pertama maknanya indah. Hang duduk dalam kubur lagu tu. Kubur peluk hang manja. Mai kubur peluk manja ya. Dia tak sampai duduk bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Kubur peluk dengan pelukan manja. Dilapangkan seluas-luasnya. Diindahkan dengan berbagai-bagai keindahan dalam kubur. Ni dia malaikat kata. Sebab apa? Sebab waktu hang hidup dulu ni, hang dah rasa hidup hang ni mengikut ketaatan kepada Allah itu lebih keutamaan daripada mengikut hawa nafsu hang. Bila hang balik mai, aku layan hang kata Allah.
aku akan layan hang. Kubur akan layan hang. Seperti itu. Indahnya. Macam mana pelukkan seorang ibu kepada anak. Jana peluk. Peluk tak? Peluk.